Jadi surah Yasin ini memberi semangat kepada kita seawal ayat yang ketiga, kerana pada ayat yang keempat Allah nyatakan apa? Ala siratim mustaqim. Sama-sama. Pada muka surat yang ke-18 kita melihat kepada ayat ala siratim mustaqim, dan pada muka surat 19 kita bertemu dengan istilah golongan yang hanya di tepi jalan. Nampak kan dalam muka surat 19 tu? Dia punya yang warna biru tu. Okey. Apa maksudnya? Para rasul ini tuan-tuan, mereka menjadi rasul, mereka berada di atas jalan yang lurus. Orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah rasul. Apa mereka buat sebagai rasul? Menyampaikan risalah, berkongsi kebenaran. Dan kalau kita ingin berada di atas siratul mustaqim, apa kita kena buat? Kita kena apa tuan-tuan? Kenapa? Sampaikan kebenaran. Tak boleh kita cari kebenaran simpan seorang-seorang. Dapat ilmu pada hari ini simpan seorang-seorang. Tak payah cakap pada anak, pada siapa-siapa, kita simpan. Ini best ni, seorang ni simpan. Tak boleh. Kalau Nabi buat begitu, Nabi tidak digelar sebagai mursalin. Mengapa dipilih perkataan mursalin? Ya, bukannya abd ke ataupun musallin ke? Kerana mursalin itu orang yang menyampaikan risalah, yang berkongsi kebenaran. Itu sebabnya mengapa surah ini dinamakan ataupun temanya antaranya ialah menyerah diri, menyampaikan kebenaran ataupun berdakwah. Pasal mursalin itu adalah orang yang menyampaikan risalah. Dan mereka ini apa? Mereka ini berada di atas jalan yang lurus. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Cara untuk mendapat jalan yang lurus tuan-tuan, salah satunya kita menyampaikan. Dapat sikit kita sampaikan, dapat banyak kita sampaikan. Pasal selagi kita menyampaikan kebenaran, insya-Allah kita tidak akan terpesong tuan-tuan. Bila kita ada kebenaran dan kita tidak sampaikan, akhirnya apa jadi? Masyarakat dipenuhi dengan orang yang tidak menyampaikan kebenaran. Masing-masing buat hal masing-masing. Kalau ada apa, contohnya, kalau kita bercakap tentang isu arak di negara kita, kalau orang yang tahu kebenaran, dia kata, tak apalah, itu dia punya pasal lah, itu kementerian dia, bukan berkaitan dengan saya. Kalau kita tidak menyampaikan kebenaran ataupun ada stand dalam perkara tersebut, akhirnya makin lama negara ini akan dipenuhi balik semula macam zaman-zaman dahulu. Majlis besar-besar dekat hotel mesti ada arak. Begitu kan? Pasal itu perkara dulu, tapi kerana ada orang-orang terdahulu daripada kita, dia bila nampak arak saja dia tak suka. Ya. Kalau nampak arak saja dia tegur. Orang yang ada kuasa, majlis-majlis team building ke, korporat ke, kerana dia baca surah Yasin, Nabi tidak suka kepada arak, menegur kepada arak haram, maka dia pun tegur. Itulah kesannya kepada negara kita sampai sekarang ini. Kita kebanyakan majlis besar-besar tak ada arak tuan. Kalau dulu biasa je, kan. Walaupun masih ada lagi dekat padang golf ke apa sebagainya, tetapi itu adalah perjuangan bagi orang-orang yang terlibat di kawasan-kawasan tersebut. Pendakwah di padang golf, pendakwah di majlis korporat, pendakwah di hotel. Ada sebahagian hotel masih ada arak lagi. Pasal dia kata bahawa arak ini penting, sumber pendapatan. Tetapi ada orang yang dia berada di atas jalan yang lurus, ada orang yang berada di tepi jalan yang lurus. Yang berada di tepi dia kata, lah, jangan serius sangat. Jangan serius sangat. Arak-arak tu tak apalah, orang lain lah, kita lah. Itu namanya ala harfin dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-11, muka surat 19. Ya, Allah cakap apa? Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ini Allah cakap di kalangan manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin. Apa maksud ala harfin? Di tepi. Ya.
Kalau baca Quran pun dia kata, jom kita baca Quran, awak baca dah dulu. Dia duduk tepi-tepi, dia duduk tepi-tepi. Bukan maksudnya sekarang ni tepi ni tak apalah tuan-tuan, pasal dah penuh kan. Tapi maksudnya dia punya sikapnya itu, dia tak nak serius. Dia tidak mahu serius. Orang yang ala siratim mustaqim. Kalau highway itu dia duduk tengah-tengah. Ya, di atas. Bukannya di tepi. Pasal bila di atas, dia bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab pada segala apa yang Allah perintahkan. Risalah tadi yang dibawa oleh Rasul, dia ada message. Message itu dia ambil secara penuh tanggungjawab. Itu namanya ala siratim mustaqim. Tetapi kalau ala harfin, dia ambil secara sambil lewat.